Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami Tylo. Nah. Hari ni kita akan mula ride ke utara Malaysia. Selepas dah berapa tahun lah kita tak ride? Lama, sangat-sangat lama. So hari ni kita terus pergi ke utara Malaysia. So dipermudahkan urusan, nantikan vlog selepas ini. Jangan lupa subscribe. Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di area Degil 1.50 pagi dalam perjalanan untuk ke Kuala Perlis. Ni kita berhenti minum dulu. Nescafe tarik, Neslo tarik, Rina tarik. Dan kelakar hari ni tertinggal jam. Sampai sini baru perasan. Sekali macam tu lah. Mesti ada je benda tinggal. Nasib baik awak tak tinggal. Assalamualaikum, 3.40 kita baru sampai di Tian Tapa. Buat renggangan botol. Macam mana Nina buat? Kacung. Penangan dah lama tak ride. Okay, sambung lagi lepas ni. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum dan selamat pagi. 5.20 pagi di Tian sebelah Sungai Bakap. Sikit lagi kita nak sampai Juru. Ramai yang akan ke Penang untuk perayaan Taipusam. Ini Rina. Jangan lupa subscribe. Jumpa di next video. Selamat pagi. Pukul 7 kita dah sampai dekat homestay di Kuala Perlis. Transit trip kali ni. Tada. Dengan ceki, anda dah pandai. Okey, jangan lupa subscribe. Ya ni. Saya pergi mana tadi? Homestay mana ceki pagi? Ini pukul 11. Jadi kita sarap dulu lah. Ada aneka lauk. Assalamualaikum. Kita telah pun sampai selepas sampai ke JT Kuala Perlis. Masjid Terapung kan? Masjid Terapung. So kita akan naik kat sini pukul 12.15 dia suruh standby. Lepas tu je. Jangan lupa subscribe. Jumpa di Langkawi. Ina nak cakap sesuatu. Memang kena lah benda tu. Benda tu besi apa? So tak apalah kena tu. Memang dia saja lah kena kan. Okay, faham.
Okay. Meleka kan macam ni lah kalau apa nak tengok kan, tengok kereta tu turun macam tu punya kita punya ferry tengah on the way. Cik Aki punya 1.5. Bye bye. Bye bye. Saya jalan dulu lah, jumpa nanti lah kat pulau. Sekali je? Oh nak 2 kali? Satu kali lagi. Okey, ferry kita dah sampai pukul 12. Pukul 1 baru berlayar. Cik Aki tunggu dulu Saya jalan dulu. Cik Aki menyekat ferry sana. Lambat lagi. Ngam juga lah, dia pakai plate besi berat kan. Untuk letak tu senang kereta nak turun. Senang kereta ni nak naik. Rotan ni bercalar ni. Inilah suasananya pertama kali. Saya kau tengok di depan. Pertama kali kita pergi. Kita bawa motor ke Langkawi, jom. Sana nak berlari. Tengoklah. Jalan. Baik-baik tempat ni. Lang. Panas. Hah? Sini tak apa. Jiran. Tak sama naik, tak sama. Bye. Kali nak? Lain. Bye. Dalam. Panas, aircon. Okay, dah settle loading motor. Oh, tadi Mama dah record kan? Dah settle loading. Sekarang kita berada dalam deck penumpang. Nina cakap sesuatu. Lagi 2 jam kita akan sampai ke Langkawi. Jangan lupa subscribe. Jumpa nanti di pulau. Ha? Dia sebenarnya seorang CEO. Oh betul, itu kena buat kat pemerintah. Okey. Makcik Mama. Mantap. 3.30 kita dah sampai ke Jeti Dermaga Langkawi. Ya awak cakap Jeti Dermaga. Sani pun dulu. Selamat datang Dermaga Tanjung Langkawi.
Terlajak. Dulu. Naik lift eh? Naik lift eh? Naik lift tu kan? Naik lift tu. Boleh. Oi, tumbang ni, tumbang. Hai. Luas enggak bilik dia. Dah. Okey, Assalamualaikum. Kita telah pun sampai di Royal Agate Resort Langkawi, Pantai Cenang. Busy weh sini. Betul-betul busy. Susah. Nasib lah dapat parking yang tak available. Lepas tu kita orang sampai, tuala. Towel tak ada, Bot towel tak ada. Bekas semua ini. Apa-apa pun, jangan lupa subscribe. Okay, bye. Okay guys, syukur Alhamdulillah kita baru je lepas tidur petang tadi. Boleh. Sekarang kita lagi makan. Jom. Selamat malam Langkawi. Malam senang. Boleh ya. Nak fikir mana Selepas kita rehat petang tadi, so malam ni kita keluar untuk pergi dinner, tapi bukan di sekitar Pantai Cenang. Masa ni awal lagi, so nampak macam tak ramai ataupun happening. Rasa-rasa masa ni baru pukul 7 malam. Jujur cakap tempat ni memang sesak sikit sebab tumbuhan pelancong. Tengok Mak Saleh diorang ni, dalam beberapa hari je dia dah jadi merempit sekitar Pantai Cenang. Sebelah kita orang ni dia macam mall. Cenang Mall lah kot nama dia. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Piwit. Alhamdulillah selesai dinner, so sekarang kita on the way balik. Always had a way to make it work and find another route. King full. Tengok Mak Saleh kan. Goyang. Goyang. Hah? Hai, kita belum lepas selesai shopping. Saya bawa helmet. Sambil bawa helmet. Saja ya bawa helmet sini. So, nak pergi mana? Ada gimana lah, jom. Jom balik. So, dah pula Sama esok ya? Sama esok ya? Bukan selalu dapat benda. Bukan selalu dapat benda-benda macam ni. Dengan nama dia healing tau. Penting Stress. Yang hilang kan malam tu? Oh, dapat coklat sini, Mak. Coklat. Ok,
Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera Day 1 Langkawi, naik motor. Wish, dah lama tak ride. Alhamdulillah sampai, syukur Alhamdulillah semua berjalan lancar. Jumpa kawan baru, lupa tanya abang. Jumpa geng-geng bikers lain adventure. Untuk Day 1 yang berikut, Fahmi Tylo. Dan jumpa lagi di next vlog, Day 2 di Langkawi. Jadi yang korang tahu, hari ni kita tak ikut trip kita orang. Ikut trip iaitu Pandak dan Cik Aki. So besok dengannya kita akan pergi melawat dengan minyak bidara, kilang minyak bidara. Tunggulah besok seterusnya. Okay, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fahmi Tylo dari Langkawi. Bye.